datang daripada satu istilah Sanskrit. Jadi kalau kita tinjau perkataan nadi itu, kalau kita rujuk, memanglah kita cakap dalam bahasa Melayu nadi itu, tapi asal perkataan nadi itu daripada bahasa Sanskrit. Nadi ini terkait dengan satu lagi istilah Sanskrit yang lain, iaitu madhya. Madhya ni bermaksud sesuatu yang di antara, perantaraan atau di tengah-tengah, atau dalam bahasa Inggerisnya in between, antara dua titik yang berbeza, antara atas dan bawah, kiri dan kanan dan sebagainya. Jadi kalau nadi pula, ianya merujuk kepada satu denai ataupun dalam bahasa Inggerisnya pathway. Kita sebut denai ataupun pathway, ataupun satu saluran yang menghubungkan dua titik yang bertentangan. So itu nadi dari segi istilahnya lah. Kalau kita rujuk nadi dalam konteks jasad ataupun tubuh manusia, nadi dalam konteks biologi, kita merujuk kepada dua jenis nadi yang ada pada tubuh manusia. Pertama, nadi yang pertama ataupun denai yang pertama, pathway yang pertama itu adalah sistem saraf. Bahasa Inggerisnya our nervous system. Ini sistem saraf. Yang kedua, nadi yang kedua yang ada dalam tubuh manusia adalah sistem darah. Sistem darah ni our blood system lah. Jadi kedua-dua nadi ini ada di dalam tubuh manusia. Nadi ini menjadi perantaraan. Maksudnya nadi, di dalam nadi inilah berlakunya pengaliran tenaga. Sekiranya nadi itu tersumbat, atau nadi itu rosak, atau nadi itu terhalang, maka pengaliran tenaga dalam tubuh itu menjadi terganggu. Di dalam tubuh manusia itu adalah beberapa titik atau poin tertentu yang dihubungkan oleh nadi ini. Jadi nadi ini penghubung. Kalau nadi ini tak ada, atau nadi ini, sistem nadi ini rosak, maka keseluruhan tubuh itu pun menjadi rosak. Kita istilahkan sebagai sakit lah. Sakit itu, tanda-tanda sakit itu apabila nadi itu tidak berfungsi dengan baik. Di dalam tubuh manusia ni, kalau timbulnya sebarang apa yang kita sebut sebagai penyakit, antara yang kita kena lihat adalah di mana berlakunya penghalangan tenaga itu tadi. Di mana dalam tubuh itu berlakunya pengaliran tenaga yang terhalang di dalam nadi. So sistem bacaan tubuh menggunakan nadi ini ada di dalam perubatan tradisi berasaskan kepada kosmologi di sebelah timur, termasuklah di wilayah Nusantara, termasuklah di dalam peradaban orang Melayu. Memang merujuk kepada nadi, tapi orang Melayu dia mungkin yang lazim yang kita dengar itu urat lah. Urat, kita istilahkan sebagai urat kan. Pada saya lebih gemar menggunakan istilah nadi, terkait dengan sistem saraf dan terkait dengan sistem darah. Okey, sistem saraf pusatnya adalah jantung. Pusatnya adalah otak. Saya ulang balik. Sistem saraf pusatnya adalah otak. Sistem darah pusatnya adalah jantung. Jadi ada dua pusat nadi. Pertama otak, kedua jantung. Jantung pula bergantung kepada bagaimana seseorang pemilik tubuh itu, pemilik nadi itu memilih untuk berperasaan. Maknanya bergantung kepada getaran, frekuensi atau kualiti perasaan yang dipilih. Saya sebut dipilih, bukan
tidak dipilih dengan sedar, yang dipilih itu jantung. Maknanya emosi yang dipilih oleh manusia itu akan mempengaruhi jantung, dan jantung akan mempengaruhi sistem darah. Otak pula dipengaruhi oleh pilihan pemilik otak itu berfikir. Apa yang dia pilih untuk berfikir akan menentukan bagaimana otak itu berfungsi dan akan mempengaruhi sistem saraf. Dalam kata lain, kalau berfikir dengan cara yang salah akan mengganggu aliran tenaga dalam sistem saraf. Sekiranya memilih emosi yang salah akan mengganggu jantung dan akan mengganggu sistem darah. Jadi ada dua aliran, satu aliran fikiran, satu lagi aliran perasaan. Persis dua sungai lah. Satu tu sungai fikir, satu tu sungai rasa. Sungai fikir dan sungai rasa. Sungai ni perkataan yang saya sebut tadi, nadi. Itu tubuh manusia. Nadi untuk tubuh bumi adalah sungai. Kalau saya lah, sungai. Atau sistem hidrologi bumi. Sistem hidrologi bumi. Jadi kalau kita lihat muka bumi itu sebagai ekstensi kepada tubuh manusia, maka kalau manusia itu saraf, nadinya pada saraf dan pada sistem darahnya, pada tubuh bumi itu nadinya sungai atau sistem hidrologi. Sekiranya berlaku sebarang sekatan, gangguan pada sistem hidrologi ini, maka tubuh bumi itu tidak sihat. Itu lebih kurang yang saya boleh terangkan. Jadi kedua-dua nadi pada tubuh manusia dan nadi pada tubuh bumi itu sebenarnya berkesatuan, bersinergi, merupakan berada dalam satu hubungan yang simbiotik, hubungan yang mempengaruhi satu sama lain seperti satu sistem feedback. Antara keduanya, yang menjadi pemimpin, yang menjadi khalifah adalah pemilik tubuh ataupun nadi itu tadi. Maknanya manusia lah. Jadi setiap orang manusia itu adalah khalifah yang diamanahkan untuk menjaga nadi mereka. Sekiranya nadi mereka ini dijaga, dipelihara dalam keadaan yang fitrah, maka dia akan menghasilkan tubuh yang sejahtera. Sekiranya manusia tidak menjaga dirinya sendiri, apa yang dia fikir, apa yang dia tidak menjaga emosinya, kesannya bukan sahaja merosakkan aliran tenaga dan mendatangkan penyakit kepada tubuh dia, tetapi juga terzahir melalui muka bumi itu sendiri. Jadi kalau kita melihat simptom ataupun tanda-tanda di mana sesebuah muka kawasan itu buminya tidak sihat, seperti berlakunya banjir, seperti berlakunya tanah kontang, seperti berlakunya tanah runtuh, seperti berlakunya aliran air, kepala air dan sebagainya, berlakunya sesuatu yang kita anggap sebagai bencana alam, ada sesuatu yang tidak kena pada manusia yang berada di dalam persekitaran alam bumi. Dia puncanya bukanlah pada alam itu, puncanya pada diri manusia. Itu hubungan itulah yang saya maksudkan sebagai kesenadian. Maknanya apa yang dipikir dan apa yang dirasa secara perasaan oleh manusia itu memberi kesan bukan saja kepada tubuh dia, tetapi juga kepada tubuh bumi. Kerana kedua-duanya bersenadi.